Jadi boleh beli harga RM45. Siapa yang nak sponsor buat sahabat saya ada 10 buah lagi ni, boleh bayar dekat masjid 450 dan wakaf untuk orang yang jaga. Tapi bukan sembarang kitab, insya-Allah antaranya kitab tasawuf yang akan memimpin amalan-amalan kita yang mana yang bocor kita boleh bagi balik. Kan? Kita jangan kita tu seronok buat kita tak tahu kita bocor. Kan? Sampai selain itu lah betul. Jadi insya-Allah pada kitab antaranya akan merawat segala amalan kita insya-Allah, dan lebih baik lagi akan dipimpin oleh seperti itu insya-Allah untuk Allah. Apa yang perlu kita pelajari kita tahu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Barisan kepimpinan utama Masjid Al-Hasanah Bangi ini, para asatizah, para masyayikh, para talibul ilm, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi malam ini, yang mana saya kira orang Melayu kata masih raya lagi, muk raya lagi dah. Jadi saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum, kerana berjaya melepasi ibadat sepanjang Ramadan. Jadi malam ini saya akan teruskan kitab Minhajul Abidin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang mana sebelum raya itu, sebelum puasa itu, kita telah masuk pada muqaddimah. Tak habis lagi muqaddimah kalau tuan-tuan ingat. Jadi kalau kitab Jawi, apa itu, kitab Rumi ni masih muka surat 1, ujung-ujung belakang bawah tu. Dan kita akan masuk muka surat 2 juga malam ini. Jadi kita berhenti pada hazal kitab. Kalau kitab Jawi ni muka surat 14, muka surat 13. Jadi qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Berkata tuan pengarang kitab, mudah-mudahan Allah bagi manfaat kepada kita semua dengan perantaraan ilmu beliau dunia dan akhirat, amin. Qala Syekh, hazal kitab al-mukhtasar wa huwa akhiru kitabin sanaffahu. Dan bermula kitab ini, kitab mana? Kitab kita pegang ni lah, kitab Minhajul Abidin ni, dia adalah kitab yang mukhtasar. Kitab yang mukhtasar, kitab yang ringkas. Dia tidak yang kitab yang mutawwal, kitab yang tebal, tidak. Dia ringkas saja. Jadi mukhtasar kita terjemah sebagai kitab yang ringkas
dia adalah, kalau orang mengaji Arab, dia daripada isim maf'ul, daripada ikhtisar. Ikhtasara yakhtasiru, mukhtasar, yakni yang diringkaskan. Apa maksud kitab yang ringkas? Yakni qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Lafaz yang sedikit tapi makna dia banyak. Lafaz sikit tapi makna banyak. Itu maksud ikhtisar. Itu kena dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kalam Nabi ni dia adalah kalam yang ma qalla wa dalla wa lam yamun. Kalau kita tengok tinjau perkataan sabdaan Nabi ni, dia ma qalla, perkataan yang sikit, wa dalla, tetapi menyeliputi, menunjuk di atas keseluruhan makna. Wa lam yamun, dan dia tidak membebel panjang perkataan Nabi. Kita tengok dalam hadis Nabi, perkataan sabdaan Nabi itu dia pendek-pendek saja, tapi mempunyai makna yang banyak. Demikian juga kitab ni, kitab ikhtisar. Dan Nabi SAW bersabda, utitu jawami'al kalim. Aku dikurniakan perkataan yang jami' lagi manik. Allah kurnia kepada Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam perkataan dia yang jami', yang mantap, lagi merangkumi keseluruhan. Itu dia. Jadi kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab yang mukhtasar, yang ringkas. Wahua pergi kepada kitab ni lah. Dan ia kitab ni adalah akhiru kitab, adalah kitab yang terakhir. Sannafahu, mengarang oleh Imam Ghazali akan nyonya kitab tadi. Mana kitab ni kitab terakhir Imam Ghazali tasnif dengan makna ta'lif, kumpulkan. Itu adalah kitab terakhir. Mana? Minhajul Abidin. Banyak kan Imam Ghazali tulis kitab. Yang masyhurnya Ihya Ulumuddin. Kita panggil ringkas sebagai kitab Ihya. Ihya Ulumuddin. Ada lagi kitab Arba'in bil Ghazali. Ada lagi kitab apa? Kitab Sa'adah, Kimia Sa'adah. Dan banyak lagi kitab-kitab, khususnya kitab tasawuf lah. Dan bukan hanya kitab tasawuf dia garang. Ada kitab fiqh, ada kitab usul fiqh dan sebagainya. Namun nak bagi tahu wahwa, dan kitab ini dia adalah kitab yang terakhir yang dikarang oleh beliau Imam Ghazali akannya. Walam yastamilhu minhu illa khawasu ashabihi, dan tidaklah menuntut untuk aku mengarang kitab ini, kata Imam Ghazali, minhu daripadanya, daripada karang kitab ini, illa khawasu ashabihi, melainkan daripada golongan-golongan yang khas daripada teman-temannya. Golongan yang khas daripada teman-teman sahabat Imam Ghazali inilah. Mereka inilah hak request, minta Imam Ghazali karang kitab Minhajul Abidin ni. Siapa khawasu ashabi? Wahumul mufaddalun bil aqli safi. Mereka adalah golongan orang yang mana dilebihkan, ditafdilkan dengan apa? Dengan akal yang bersih, dan juga dengan kefahaman yang tajam, dan mereka tidak bergonjang akidah mereka ni. Sekiranya cuba diperdayai akidah mereka ni, akidah mereka kemah. Itu dia. Apa yang dimaksudkan dengan khawasu ashabi? Orang-orang yang khawas, orang-orang yang terkhusus daripada teman-teman ashab Imam Al-Ghazali. Wahwa, dan ia, maksud apa ia? Dan ia yakni Kitabul Mukhtasar, yakni kitab ringkas ini, madmunatun, terkandung di dalamnya alhamdulillah. Imam Ghazali mau mari apa? Alhamdulillah, segala puji, sekalian jenis pujian hanya sahaja lillah, hanya sahaja layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kitab ni dia rangkumkan kitab ni mukadimahnya dengan ada syukur, ada pujian, ada syukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana hanya sahaja Allah Ta'ala lah yang layak berhak dipuji. Lam situ lam lil istihqaq. Lam untuk menyatakan hanya sahaja layak dipuji hanya Allah Ta'ala. Kita puji sama makhluk ni, hakikatnya kita puji Allah juga. Sebab tu setengah ulama mereka keluarkan dalam kitab mereka ni, puji ni ada 4 jenis puji. Satu puji qadim kepada qadim. Yani Allah zat yang qadim, puji makhluk, puji diri dia sendiri, zatnya yang qadim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kedua puji qadim kepada hadis. Allah zat yang qadim, puji makhluk dia yang hadis. Allah puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam Al-Quran. Yang ketiga, apa itu lagi? Puji hadis kepada hadis. Makhluk sesama manusia ni. Kita sama kita, isteri puji suami, suami puji isteri. Jangan kena puji juga isteri kita ni. Jangan puji orang lain saja. Dia panggil hantar mesej. Duduk di office, duduk di sekolah, hantar mesej. Hantar mesej tanda cinta kepada isteri kita. Puji, sedap masakan sayang tadi. Jadi puji makhluk sama makhluk, puji hadis sama hadis. Dan yang keempatnya, puji hadis kepada qadim. Makhluk ini puji kepada zat Allah yang qadim. Macam kita baca alhamdulillah lah dalam surah Fatihah tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya layak bagi Allah Ta'ala. Itu puji hadis kepada qadim. Jadi keempat-empat jenis puji tadi, alhamdu. Kalau kita ambil alif lam istighraq, segala puji. Segala puji, baik puji apa itu qadim kepada qadim, qadim kepada hadis, hadis kepada hadis, hadis kepada qadim, semuanya segala jenis pujian itu lillah, hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi mafhum mukhalif keluar apa? Orang yang berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia berterima kasih, dia bersyukur kepada Allah. Jangan kita kata, buat apa aku nak terima kasih padamu? Allah yang bagi segala-galanya. Jangan. Kita berterima kasih kepada makhluk, makna kita sedang menunaikan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya sahaja layak bagi Allah Ta'ala yang sifatnya Al-Malik, yang Raja, Al-Hakim, yang bijaksana, yang Al-Jawad, yang apa? Yang amat pemurah. Jawad, yang amat pemurah. Jadi Malik siapa? Malik ni kita terjemah Raja. Dialah segala puji hanya sahaja bagi Allah yang Malik. Siapa itu Malik? Wallazi yastaghni fi zatihi wa sifatihi. Dialah zat yang berlepas diri, baik zatnya, baik sifatnya, daripada sekalian makhluk dia. Itu makna Malik. Raja ni sebenarnya raja. Siapa raja? Raja ni dia tidak berhajat kepada siapa-siapa pun. Baik zat dia, baik sifat dia, dia terlepas diri daripada segala selain dia. Dan segala selain dia hanya sahaja berhajat kepada dia. Itu makna Malik. Jadi segala puji bagi Allah, zatnya yang Malik, yang Raja, yang Hakim. Ini Zul Hikmah, orang yang bijaksana. Siapa orang hakim ni? Ibaratun an kamalil ilmu wa ihsan. Dia adalah ungkapan daripada orang yang sempurna ilmu dia, juga sempurna kebaikan amalan dia. Dan tidaklah itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang bijaksana, Al-Hakim. Dan Al-Jawad, Al-Jawad kita baca takhfif, Al-Jawad, yang bermakna wasi'ul ata, orang yang zat yang sangat pemurah, kasirul ata, yang banyak pemberian dia. Allah Ta'ala bagi kepada kita ni banyak, tuan-tuan. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah Ta'ala. Kalau kamu nak ambil kira nikmat Allah Ta'ala atas muka bumi kepada kamu ni, la tuhsuha, nescaya kamu tak dapat menghitung dia. Itu maksud Al-Jawad, yang bermakna kasirul ata, banyak pemberian dia. Al-Karim, Al-Azizul Rahim, dialah zat yang mana yang karim, yang teramat mulia.
Zat Allah yang mulia. Al-Aziz pula zat dia zat yang perkasa. Kemudian Ar-Rahim, yang amat mengesahani. Itu kita biasa baca dah tadi. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala sini zat yang mulia. Mulia zat dia, mulia sifat dia. Al-Aziz yang perkasa. Apa maksud perkasa? Al-Ghalib ala amri. Dia menguasai di atas urusan dia. Memenangi di atas urusan dia. Itu maksud perkasa. Al-Aziz. Ar-Rahim. Rahim pula adalah zat yang mengasihani. Zat yang mana? Yang rafiq, yang lembut. Ar-Rahman, Ar-Rahim ni dua-dua mushtaqun min rahmah. Dua-dua diambil, diekstrak daripada perkataan rahmah. Rahman, Rahim. Maksud rahmah adalah apa? Riqqatul qalb. Iaitu kelembutan hati. Kalau kita ambil logah, maksud rahmat itu kelembutan hati. Tapi lembut hati tak boleh kita nak fit kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu bukan ada anggota, bukan jisim, bukan arah. Lebih-lebih lagi hati. Allah bukan mana ada hati. Kalau kita sebut sama kita, ya Allah tak ada hati. Tak ada hati Allah. Pelik kita. Ya Allah bukan makhluk, mana ada hati macam kita. Jadi kalau kata lembut hati, tak kena pada Allah. Sebab itu ulama ambil makna lazim. Lazim daripada hati yang lembut, Allah al-ihsan. Allah bagi kebaikan. Lazim daripada hati yang lembut, kalau nisbah kita ni, kalau hati lembut, orang itu akan buat baik. Kalau hati lembut, orang itu akan bercakap lemah lembut. Kalau hati lembut, orang itu banyak derma, sedekah dan sebagainya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim yang amat mengasihani. Yang ini kita bagi makna yang banyak memberi ihsan, kebaikan kepada makhluk dia. Jadi zat Allah Ta'ala yang raja, bijaksana, yang pemurah, yang mulia, yang perkasa, yang mengasihani tadi, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dialah zat yang mencipta manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Dialah zat yang mencipta manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Kena dengan firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami mencipta manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Yakni apa? Khalaqahuma bighairi mithal. Allah Ta'ala cipta kita ni sebaik-baik ciptaan. Apa maksud dia? Ai ta'dilu surah. Bentuk kita ni sama belaka. Bentuk kita ni Allah Ta'ala menyamakan bentuk kita. Allazi apa ni? Kafa'adalak. Allah Ta'ala yang menyamakan bentuk ciptaan kita ni. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta kita sebaik-baik ciptaan. Ada setengah ciptaan Allah Ta'ala cipta muka dia menghadap bumi selalu. Contoh apa? Binatang yang berkaki empat, kucing, kambing, lembu dan sebagainya. Mukibban ala wajhil ard. Sentiasa menghadap di atas apa itu permukaan bumi. Adapun setengah daripada bukit, kalau kita perhati Allah Ta'ala ciptakan dia dalam bentuk duduk at-tahiyat. Setengah binatang Allah Ta'ala cipta dalam bentuk rukuk. Jalan dalam bentuk rukuk seperti kambing, lembu dan sebagainya. Ada dalam bentuk sujud. Tapi Allah Ta'ala cipta manusia ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk qiyam. Sentiasa berdiri, qiyam. Kalau kita tengok pokok, lihat pada pokok, akar dia di bawah, tunjang dia di atas. Tapi Allah Ta'ala cipta manusia ni, tunjang dia di mana? Di bawah. Akar dia di bawah, tunjang dia di atas. Terbalik, tangan kita tunjang di atas. Dan Allah Ta'ala letak akal di atas. Kerana akal tempatnya di atas, bukan di bawah. Kalau letak di bawah, dia panggil letak di kepala juga, kepala lain, kepala lutut. Jadi akal ni kena letak kepala yang mulia ni. Jadi Allah Ta'ala cipta manusia ahsanu taqwim. Wa fatara as-samawati wal ardi bi qudratihi. Dan Allah Ta'ala jugalah yang mencipta. Fatara sama dengan mana khalaqa. Mencipta sekalian langit dan bumi bi qudratihi, dengan sifat perkuasa yang ada padanya. Kita terjemah dengan perkuasa, dengan kudrahnya. Bukan dengan menguasai. Itu sifat
sifat sifat ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengannya Allah Taala berkuasa. Jadi Allah Taala cipta langit dan bumi ini dengan sifat qudrah, sifat berkuasanya. Wadabbaral umura fid darain, dan Allah Taala lah jua yang mentadbirkan segala urusan fid darain, di dua rumah. Rumah mana? Rumah langit, rumah dunia dan rumah akhirat. Allah lah yang tukang tadbirnya, bukan orang lain. Dialah yang tukang tadbir fid darain, dua rumah, yakni rumah dunia dan akhirat. Allah Taala tadbir lagu mana? Bihikmatih, dengan hikmatnya, dengan kebijaksanaannya. Allah Ta'ala buat segala sesuatu ni dengan kebijaksanaan Allah. Ulama kata fi'lul hakim la yakhlu 'anil hikmah. Perbuatan orang yang bijaksana tak kosong daripada ada hikmah dalamnya. Jadi Allah Ta'ala letak orang tu yang dipimpin, orang tu yang memimpin, orang tu rakyat, orang tu pemimpin, orang tu cikgu sekolah, orang tu engineer, orang tu macam-macam level status kehidupan ini. Maka la yakhlu 'anil hikmah, tak kosong daripada hikmah Allah Ta'ala buat pada hamba dia. Itu dia, itu maksud Allah Ta'ala mentadbir alam ini, baik dunia mana akhirat, bihikmatih, dengan hikmatnya. Wa ma khalaqal jinna wal ins illa li'ibadatih, dan tidaklah Allah mencipta jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadanya, yakni untuk menyediakan hamba jin dan manusia tadi, menyediakan mereka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah berhajat kepada ibadah kita ke? Tidak. Allah tak berhajat kepada ibadah kita. Dalam hadis yang lain menyebut, kalaulah semua kamu, insakum wa jinnakum, jin kamu, insan kamu, malaikat kamu, seluruh ciptaan manusia ini bertakwa, begitu takwa, paling takwa daripada orang yang paling takwa di antara kamu. Kalau begitu jadinya, azmah kebesaran Allah Ta'ala tak naik pun. Kalau bahasa kita, satu inci pun tak naik, satu zarah pun tak naik. Maknanya kita dah beribadah kepada Allah, kita duk mari maghrib, duk mari isyak, duk mari subuh berjemaah ni, ibadat ni untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi makna tidaklah Allah Ta'ala cipta jin dan manusia itu melainkan untuk mempersediakan hambanya tadi dari kalangan bangsa jin dan manusia beribadat kepadanya. Dan kesan ibadah tadi kembali kepada manusia, bukan kembali kepada Allah. Itu akidah kita. Fattariqu ilaihi wadihun. Fattariqu ilaihi wadihun, dia kata, dan jalan jalan menuju kepadanya. Menuju kepadanya ni apa? Dan jalan menuju kepada mengkhidmatinya dan mentaatinya. Jalan untuk kita khidmat kepada Allah, jalan untuk kita mentaati Allah ini, dia kata apa? Wadihun, jelas. Dinas siratal mustaqim, jalan nak tuju pada Allah, jalan nak taat pada Allah ni jelas, nyata, zahir. Bagi siapa? Bagi lil qasidin, bagi orang yang berkasad, orang yang menuntut terhadapnya, orang yang berkeinginan akan jalan yang lurus tadi. Orang hak kandok lah. Kalau orang tak berkandok, macam mana nak jelas? Jadi penting kita qasad dalam hati untuk merintis jalan suluk menuju pada Allah Ta'ala. Awal-awal lagi kena niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Maksudnya amal itu bukan tu pada niat. Kalau kita duduk mari baca Minhajul Abidin, saya tuan baca, tuan-tuan duduk, niat pun tak ada lagi. Jadi tak jadi kerja, jadi kena niat, ada qasad dalam hati kita. Kita nak merintis tarik jalan menuju kepadanya, di situ menuju kepada khidmat kepadanya, menuju kepada taat kepadanya. Jadi jalan menuju kepada taat kepadanya wadihun, jelas, lil qasidin, bagi orang yang menghendakinya. Wad dalilu alaih, dan dalil kepadanya, dalil kepada mentaatinya juga adalah laih, adalah zahir. Dalil mana apa sini? Dalil alaih, yakni dalil di atas wahdaniyah, dalil ke atas keesaannya juga adalah laihun, adalah zahir, jelas, nyata. Bagi siapa?
Lin-nazirin, bagi orang yang memandang, menilik kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna menilik kepada mardatillah, kepada keredaan Allah taala. Jelas bagi dia. Orang yang menilik kepada apa? Kepada mardatillah, kepada kurub menghampirkan diri kepada Allah, bagi dia dalil, bukti di atas wahdaniyah Allah taala itu akan jadi jelas. Walakinnallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Akan tetapi Allah taala menyesatkan orang yang dia kehendaki, wa yahdi bihi man yasha, dan Allah taala memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Tapi itu bergantung kepada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendak, Allah buat. Allah buat apa yang dia kehendak. Allah kehendak, Allah tahu apa yang dia kehendak. Tiga sangkut kudrah, ilmu dan apa, iradah. Allah buat apa yang dia kehendak, Allah tahu, Allah kehendak apa yang dia tahu. Itu dia. Jadi kembali kepada la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kalau kita kata tanya soalan, kenapa Allah sesatkan fulan? Kenapa Allah sesatkan fulan? Jangan tanyalah. Kenapa perbuatan hikmah itu tidak kosong daripada hikmah? Dan la yas'alu amma yaf'alun, tak ditanya apa yang Allah perbuat, wa hum yus'alun, malah kita yang akan ditanya nanti. Ada hikmah dia lah, sebab dia cipta kita. Dia bagi makan minum kepada kita, dia bagi pakaian kepada kita. Dia nak tak kita syurga neraka, milik dia, ikut dia. La yas'alu amma yaf'alun, la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya apa yang Allah perbuat, malah mereka lah yang akan ditanya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan ia Allah, dan dia Allah Taala tadi a'lamu, amat mengetahui dengan apa? Dengan orang yang diberi petunjuk. A'lamu dengan makna alim, yang sangat mengetahui siapa yang diberi tunjuk, siapa yang diberi kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Dengannya banyak Allah Ta'ala bagi petunjuk, dengannya juga banyak Allah Ta'ala sesatkan. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Usahakan dengan buku-buku mengarut, usahakan dengan media sosial, TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang dengan Al-Quran pun Allah boleh bagi sesat. Bila mana kita mengaji Al-Quran, tafsir Al-Quran bukan dengan rijal yang sebenar, bukan dengan guru yang sebenar, ataupun bila kita mengaji seorang-seorang, mutalaah sendiri tanpa guru, kita faham sendiri, kemudian kita bagi fatwa sendiri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis Muslim menyebut, man qala fil Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbicara pada Al-Quran dengan rai, dengan show pandangan dia sendiri, maka taklah dia tempuh tiket dia di neraka. Main sedap-sedap aja, tanpa rujuk kepada tafsir yang muktabar. Ada nak main, saya rasa lah ayat ni Allah Ta'ala nak kata, sedap main rasa-rasa. Ilmu rasa dia panggil. Tak boleh. Jadi dengan Al-Quran pun Allah Ta'ala boleh sesat. Dengan Al-Quran Allah Ta'ala bagi petunjuk. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita semua dengan Al-Quran. Wa huwa a'lamul muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin, dan selawat dan salam ke atas sayyidil mursalin, penghulu segala utusan Allah Subhanahu wa taala. Selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni penghulu segala nabi. Kemudian wa ala alihi, dan juga selawat tadi ke atas apa? Ke atas keluarganya. Ali ni ada dua makna, satu makna qarib, satu makna ba'id. Makna qarib dia pergi kepada ahli baitih, kepada ahli keluarga Nabi. Ahli baitih, ahli bait Nabi, itu makna keluarga Nabi. Dan makna ba'id, segala itba', segala pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata dia terangkum di dalam makna ahli, yakni ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut makna baik tadi, mudah-mudahan kita juga termasuk di dalam golongan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa ala alihi al-abrar, ahli keluarganya yang abrar,
jamak daripada barrun, abrar, orang-orang yang membuat kebaikan. Abrar apa? Orang-orang yang banyak membuat kebaikan. Dia jamak kepada bar. Maksud apa? Wa huwal katsirul bir. Dia orang yang banyak membuat kebaikan, seperti menghubung silaturahim, wal ihsan, membuat kebaikan dan sebagainya. Itu maksud al-abrar. Ada setengah masjid letak nama surau al-abrar, Masjid al-abrar. Itu adalah surau orang-orang yang membuat kebaikan. Surau al-muttaqin. Masjid ini apa? Masjid al-hasanah. Mudah-mudahan jangan nama sajalah hasanah, orang pun hasanah juga. Abrar bukan nama sajalah abrar. Mudah-mudahan orang hok mari sini pun dia juga orang yang al-abrar. At-tayyibin, orang yang buat-buat banyak buat kebaikan. At-tayyibin, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Bukan saja abrar, tapi dia tayyibin, orang yang baik. Maksud apa? Al-khalisin min syawaibil kadurat, orang yang khalis, bersih, suci daripada segala was-was, daripada segala karak-karak keburukan. Itu maksud at-tayyibin. Nat-tahirin, dan juga orang-orang yang suci. Siapa yang suci? Tahirin ni, golongan yang tahirin. Al-khalisin min naqais, orang yang bersih, suci daripada segala kecacatan, baik hissiyah wal ma'nawiyah, kekurangan kecacatan fizikal maupun secara maknawiyah. Itu maksud orang tahirin. Wasallim wa'azim ila yaumiddin, dan sejahteralah, wa'azim, besarilah, agungilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, ila yaumiddin, sehingga kepada hari pengakhiran, hari kiamat maksud dia. Jadi wasallim itu makna ay sallamahullahu minal naqais, Allah selamatkannya, sejahterakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala kekurangan. Begitu juga makna wa'azim, azzamahullah, mudah-mudahan Allah Taala memperbesarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi rutbah dan martabahnya. Bila? Ila yaumiddin, sehingga hari pengakhiran nanti. Habis itu muqaddimah. Ni baru masuk muka surat 2 Muka surat 2 kitab Rumi ni. I'lamu ikhwani as'adukumullah wa iyaya bimardhatih. Ketahuilah wahai sekalian saudaraku, ketahuilah wahai sekalian saudaraku. Dia suruh kita tahu, kita tak tahu lagi. Maksud apa suruh kita tahu? Maksudnya suruh mari belajar sampai kita tahu. Kita duduk rumah, tak ada mari masjid, tak ada tengok YouTube dan sebagainya, nak tahu macam mana? I'lamu, ketahuilah, dengan makna kita mari bersungguh ta'allam, belajar ilmu sehingga kita tahu. Siapa? Ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Saudara di sini makna saudara ikhwatu fil Islam, saudara Islam. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang mukmin itu mereka bersaudara. Jadi cara Tuan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ni, dia ajar kita, dia tulis kitab ni dengan cara hikmah lah. Allah Ta'ala pun berfirman, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada Tuhan kamu dengan cara apa? Dengan cara nasihat, mau'izah, wa bil hikmah, dengan cara hikmatil hasanah, dengan hikmah yang baik. Kita nak ajak orang kena belajar. Jangan mari semua atas muka selalu. Kamu tak pernah nampak muka Masjid Hasanah ni. Tak boleh. Ada hikmah dia. Kena bagi minum dulu. Ayam tandoori dulu. Bagi minum chai dulu. Kalau ada luar ni tak ada lagi. Kopi dah ada. Barulah tegur dengan hikmah. Jadi pengarang kita Al-Imam Ghazali pun dia berbicara dengan kita. I'lamu ikhwani. Kita sedap sikit kan tu. Ketahuilah saudara-saudaraku. Kemudian dia doa pula jumlah doa iya. As'adukumullah wa iyaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kamu dan juga aku. Bimardatihi, untuk mendapat keredaannya. Ini baru nak sebut. Annal ibadata samratul ilm. Dia kata apa? Sesungguhnya ibadah itu adalah buah pada ilmu. Ni buah dia nak keluar dah ni.
Innal ibadata samratul ilm. Sesungguhnya ibadah itu buah ilmu. Kena pada azan, kita azan dulu insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقامة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita sambung sikit lagi. Ibadah ini adalah samratul ilm. Dia adalah buah bagi ilmu. Kenapa? Laulahu lam takun ibadah. Kalau tak ada ilmu, tak jadi ibadah. Ibadah-ibadah ni bila mana kita buat ibadah berdasarkan ilmu yang sahih. Kita ambil semayang kita, kalau ilmu tak betul, tak tahu mana rukun, mana wajib, mana makruh, maka ibadah tak jadi ibadah. Laulahu lam takun ibadah. Jadi ibadah ini merupakan buah ilmu. Wa faidatul umur, dia merupakan faedah bagi umur. Ibadah-ibadah ni dia merupakan faedah bagi umur. Dalam syarah ni disebut wa bihadza yu'lamu anna al-umra al-khali 'anil ibadah la yanalu faedah. Di sini dapat kita tahu bahawa kehidupan umur kita yang kosong daripada ibadah, hakikatnya dia tak capai apa-apa faedah. Berapa umur? 130 tahun. Tapi tak pernah semayang. Hakikatnya kosong hidup dia. Jadi sebab tu dia kata ibadah ini merupakan faedah bagi umur.
umur orang itu bila akan berfaedah? Bila mana diisi dengan ibadah yang sahih. Dan ibadah ni juga wahasilul abid, dia merupakan hasil hak dapat kepada siapa? Bagi abid. Abid bermaksud ibad, hamba kepada abid, orang yang banyak ibadat. Ibadat ni adalah apa yang terhasil kepada abid, orang yang banyak ibadat. Abid mana? Al-abidil al-aqwiya, abid yang kuat. Al-aqwiya jamak pada quwwah, dik lawan dia apa? Dhaif, lemah. Tapi dimaksudkan dengan kuat di sini bukan kuat tubuh rasa ada six pack dah. Kuat di sini dia panggil apa? Al-aqwiya, maksud kuat di sini adalah orang yang mana wahum man bazzalu nufusahum fit ta'ah yabtawuna fadlan min Allah. Orang yang membelanjakan nafsu dia di dalam ketaatan semata-mata untuk mencapai fadlan, kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud orang yang kuat. Orang kuat dalam melawan nafsu. Walaupun umur dia tua, walaupun fizikalnya lemah. Tapi bila mari semayang tarawih, dia yang tak lari. Kita lepas 8 rakaat kita dulu bilang. Hak tua-tua ni, hak lemah-lemah ni, umur 70 ke atas masih ada. Hak umur 20 ni, pergi cari kedai kopi mana semua. Itu kuat. Al-aqwiya. Kuat dari segi rohani dia. Wa bida'atil awliya, dan ibadah ini merupakan bekalan bagi wali-wali Allah. Ibadah ni bekal bagi wali-wali Allah. Kalau kata dia wali, tiba-tiba tak ada, kosong daripada ibadah. Dia bukan wali. Wali ni merupakan apa? Bekalan, modal. Bida'ah ni asalnya adalah modal bagi orang yang berniaga. Jadi bekalan bagi wali-wali Allah. Tentang kasih Allah Subhanahu wa taala, wali ni banyak maknalah. Kalau nak cerita bab wali ni, wali daripada isim fa'il bermakna isim maf'ul. Yang siapa? Wa huwa man yatawallallahu subhanahu amruh, orang yang mana dilindungi, diambil tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala urusan dia. Seperti mana firman Allah taala, wa huwa yatawallas salihin, dialah Allah zat yang mana melindungi, mengambil tanggungjawab terhadap orang-orang yang soleh. Dalam kitab Kifayatul Awam, kitab akidah, kita ada belajar tak tahu sini. Dalam syarah dia Al-Allamah Bajuri, dia nukilkan 4 syarat nak jadi wali. Kalau siapa-siapa ada keinginan, niat nak jadi wali, apa maksud wali? Tadilah orang yang mana dilindungi Allah, yang mana dia ambil tanggungjawab segala urusan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurub, hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 syarat. Pertama, dia hendaklah menguasai ilmu aqidah sehingga dia dapat membezakan mana khalik, mana makhluk. Hari ini kita tak dapat bezakan lagi mana khalik, mana makhluk. Setengah daripada kita kata ruh. Ruh tu ada mana pening lagi. Ruh tu khalik ke makhluk? Tak boleh beza mana khalik, mana makhluk. Yang kedua, dia hendaklah mempunyai ilmu syariat, ilmu fiqh, menguasai ilmu fiqh. Disebut sekiranya semua ulama-ulama telah meninggal habis, tak ada datang muka bumi ni, kalau dia ada lagi maka memadailah umat pada waktu itu. Syarat kedua, ilmu zahir, ilmu batin. Yang ketiga, dia mestilah muwazabat. Dia hendaklah kekal istiqamah di atas mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, termasuk benda bid'ah dan sebagainya. Dia hendaklah muwazabat, kekal istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu orang itu mengaku wali, tapi semayangnya ke laut, dia bukan wali. Saya nak tutup dengan satu cerita. Maulana Rashid Ahmad Gangohi, dia di antara pengasas Darul Ulum Deoband. Satu kali dia pergi Mekah, sedang dia semayang di depan Kaabah. Habis semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anak murid mai datang, kata, Syekh, kami dengar ada satu orang, dia datang musim haji ni, dia datang musim haji jalan kaki. Tapi ajibnya jalan kaki setiap 100 langkah dia semayang 2 rakaat. Hebat wali besar tu. 100 langkah semayang 2 rakaat. Kalau kita naik Air Asia, kalau kita ni setiap sejam semayang, tak apa dah. Ni 100 langkah 2 rakaat.
Lepas tu, mana dia kata? Itu ada, dia sedang sembahyang. Maka Syekh pun paling kiri kanan salah, pergi tengok dia sedang sujud. Dan cara dia sujud macam mana? Berkhilaf dengan sunnah. Kepala pergi dulu, tangan duduk belakang macam ni. Maka Syekh kata, haza khilafus sunnah. Ini berkhilaf dengan sunnah. Ini bukan wali. Kalau bahasa kita, ini bukan wali, ini khwali. Macam itulah. Tidak mungkin satu orang itu wali Allah, kemudian af'alnya, perbuatannya, ahwalnya, perkataannya, lebih-lebih lagi ibadahnya berkhilaf dengan sunnah yang ditunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah kalau ada mazhab tangan duduk macam tu. Ada. Tak jumpa lagi tangan mazhab macam tu kan. Dan yang keempat, syarat nak jadi wali, dia hendaklah sentiasa takut, bimbang akan diri dia ni. Takut amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu la ya'lamu, kerana dia tidak mengetahui alaysa minas syaqawah atau minas sa'adah. Adakah dia tergolong daripada golongan yang celaka ataupun tergolong daripada golongan yang berbahagia. Kita ni sama ada dua, sama-sama ada sa'id ataupun syaqi. Jadi wali segala mana pun dia tak ada jaminan dia kata aku beres dah, selamat dah, tak. Dia masih takut-takut lagi. Aku tak tahulah amalan aku, bacaan aku, apa itu tilawah aku, dakwah aku diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 syarat ini di antara syarat-syarat wali, dan banyak lagi lah. Yang penting tadi 4 tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita ni tak lepas dah jadi wali kot. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu cicit kita ni kalau kita tak wali pun jadi orang yang berkhidmat kepada wali pun tak apa dah. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima pengajian kita malam ini. Allah bagi taufik kepada kita untuk amal dan sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu atam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil badanana bi ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna muta'abat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ta'ala sayyidina habibihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.